Habislah ni. Kalau Quran tak pandai. Kalau lagu pandai. Kalau muzik pandai. Pasal apa? Yang ada dalam rumah orang Islam ni bukan sunang sitah. Acu kita cari dalam rumah orang yang mengaku Islam. Ada tak kitab Sunang Abu Daud? Ada. Ya RTB? Ada. Syarah Muslim? Tak ada. Sunang Mangga? Ada. Nah, kitab Sahih Abu Daud? Tak ada dalam rumah orang Islam. Ada majalah-majalah. Gambar rapuan telanjang. Majalah sokang tu banyak. Ini hiburan benda ni. Disogokkan melampau-lampau. Lepas akhirnya, bodoh akhirat. Cerdik dalam bagian hiburan saja. Nah, anak jahil agama, mak jahil agama, pak jahil agama, tapi hiburan pandai. Lagu ni siapa nyanyi? Ayah dulu jawab. Anak tak nak jawab. Ayah jawab. Nah, suruh dalam konti tu baca ayat Quran. Fa'lamu annallaha syadidul iqab. Para pendengar sila jawab daripada surah mana, ayat berapa, hadiah dia RM1,000 dari jawab. Nah, tanya siapakah yang menang semalam perlawanan antara Belanda melawan Itali. Oh, boleh jawab. Siapa jawab? Tok jawab. Ini masalah. Nah, pasal apa kita disogok? Kita minat hiburan. Fitrah, tak salah. Tapi tidak berlandaskan syariat. Maka habis anyuk, habis ni ada bodoh, habis budak-budak. Nah, ngadak tali besing daripada garik sampai pukul 10 malam. Orang duk dengar fiqh, orang dengar tafsir, orang duk dengar kuliah, orang duk dengar tafakuh fiding, orang duk belajar Quran. Dia duk tengok drama. Duk tengok cerita-cerita rekaan semata-mata. Yang orang ngajar dalam masjid benda betul, benda hak, tak ada batil, hukum hakam yang menjayakan kehidupan kita dunia dan akhirat. Tak. Dihidangkan dengan hiburan. Ni dak raya lagi. Nak pesang dah dalam TV. Pada hari yang raya pertama, sekian. Hari raya kedua, sekian hiburan. Ingat, adik kakak sekalian, hari raya nanti, jangan ke mana-mana. Tunggu di depan tali besing. Suruh tunggu dah. Nak, dak pergi jalan, orang mari nak raya, dak buka itu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Labu-labi. Faham tak? Keluar kolej, keluar diploma, keluar degree, keluar universiti, habis pandai pak hiburan. Kenal penyanyi, kenal pelakon, kenal pelaka. Tetapi tak kenal Quran, tak kenal tajwid, tak kenal halal haram ni, kau orang lain ramai. Kau orang lama, kau ramai. Hak jahiliah. Walakinna aksaran nasi la ya'lamuna zahira minal hayati dunia. Yang ramai, majoriti hak ramai hidup datang muka bumi hari ni, tak tahu hak akhirat. Hak ramai majoritinya pandai dalam bab dunia saja. Nah, habis berlagu-lagu semua. Bukan muzik tu haram, tapi kita yang menyebabkan jadi haram. Nah,